orang Bani Israel ni menolak Nabi-Nabi mereka. Sekarang ni kita berhujah. Ulama-ulama Islam berhujah dengan orang-orang Kristian. Mengatakan Kristian dalam Bible ni ada banyak kesalahan. Jadi bila ada banyak kesalahan, maksudnya bukan kitab suci. Bila hujah-hujah dia tak boleh nak menang dah. Jadi mereka sebarkan satu fahaman baru. Dia kata agama ni dia tidak bergantung kepada kitab suci. Dia bergantung kepada kasih sayang kita kepada Tuhan. Kalau kita mahir kitab suci pun kita tak sayang dengan Tuhan, apa guna? Jadi sekarang ni kita kasih sayang. Kita ingat kita nak sayang dengan Yesus Christ, dengan Nabi Isa tu. Kita sayang Yesus Christ yang sayang kita cukup. Bible ayat-ayat kitab suci tak pakai. Betul tak ada. Jadi mereka ni memang menolak Nabi. Apa cakap-cakap Nabi Isa pun tak pakai. Kitab Bible pun dia tolak. Jadi kaum Bani Israel ni dia tolak Nabi ketika para Nabi masih berada bersama mereka. Nabi-Nabi ni masih hidup lagi. Dia dah tolak dah. Kita tengok contoh Nabi Musa naik pergi ke Bukit Tursina. Nabi Musa pesan dekat Nabi Harun, tolong jaga kaum Bani Israel. Sebab mereka ni jenis tak dengar kata. Aku takut aku pergi 30 hari, 40 hari ni mereka akan buat benda lain. Benda yang salah. Dan memang betul sebagaimana yang dijangkakan oleh Nabi Musa. Tak sampai beberapa hari pergi dah orang Bani Israel sembah anak lembu, patung lembu. Sembah patung lembu. Nabi Harun yang ada bersama-sama mereka pun bagi peringatan. Tak boleh sembah ni. Ini hujah-hujah dia kenapa tak boleh sembah patung lembu. Mereka tolak, kamu tak boleh ni. Tunggu Musa balik dia kata. Musa balik itu dah tentu Musa akan setuju kami sembah anak lembu. Dia tolak Nabi Harun yang masih ada bersama mereka ketika itu. Seterusnya kaum Bani Israel ni mereka menolak para ulama. Dah tentulah. Kitab suci pun mereka tolak. Nabi-Nabi pun mereka tolak. Jadi tak ada masalah untuk mereka menolak para ulama mereka, ilmuwan mereka. Sebab itu sahabat Nabi Isa yang 12 orang ni mereka tolak. Kita tak boleh pakai ni, kita kena ikut ajaran Saul tadi. Ajaran Saul tadi yang zalim tu, yang berpura-pura tu. Dia tolak pandangan para ulama ketika itu, iaitu 12 orang sahabat Nabi Isa. Seterusnya, hidup secara sekular. Kaum Yahudi, kaum Nasrani ni dah lama dah hidup sekular. Dan umat Islam pun ikut cara mereka hidup sekular. Apa maksud sekular ni? Ringkasnya dalam bahasa kampung kita, sekular ni bermaksud memisahkan agama daripada dunia. Itu ringkas cerita. Pisah agama dengan urusan dunia. Kalau ikut agama Islam, apa saja urusan kita di dunia ni semua mesti berkait dengan agama. Tak boleh pisah. Kalau ikut fahaman sekular, bahagian agama dia kena kait dengan agama. Bahagian sosial tak boleh. Sosial lain. Agama tak boleh masuk. Bahagian ekonomi, agama tak boleh masuk. Ekonomi lain. Sebab tu dia buat riba tu. Bahagian politik lain. Agama tak boleh masuk. Dia dah berlawan. Kalau ikut Islam, apa-apa bahagian pun mesti bersangkut dengan agama. Kalau ikut sekular, agama sangkut dengan agama saja. Bidang-bidang selain agama tak boleh sangkut. Antara contoh sekular ni macam ni lah, yang mudahnya. Kita orang lelaki main bola sepak. Bila kita datang ke majlis agama, kita elok kata saya berlekat pakai seluar panjang. Tapi bila kita main bola sepak di padang, kita pakai seluar pendek. Di situ sekular dia sudah memisahkan. Maksud dia di padang bola, agama tidak berperanan. Itu sekular lah tu. Sekular. Ataupun pergi ke majlis Maulid Rasul, dia tutup aurat. Tapi bila balik ke rumah, atau keluar ke pekan, atau pergi ke pasar malam, dia dah tak tutup aurat dah. Itu fahaman sekular sebenarnya. Agama dipisahkan. Agama hanya untuk di masjid surau saja. Dan juga majlis-majlis agama. Upacara kenduri, kendara, kematian, itu agama. Lain daripada tu, agama tak boleh campur. Saya teringat cerita ni, Ustaz Zahidi. Ustaz Zahidi ni dulu dia mengajar begini lah. Dia kata ada satu orang perempuan tu, cerita lebih seorang lah ni. Bila orang jual ikan, datang ke rumah dia setiap hari. Jadi, sehari dia keluar, dia tutup kepala dia dengan tudung. Dengan tolong.
Besok dia beli ikan pula dekat orang jual ikan tu, dia tak pakai pula, pakai t-shirt saja, kena bilik. Dia tak tutup kepala pula dah. Bila lupa pula, orang jual ikan tu datang, dia elok pula pakai tudung. Kalau gitu. Jadi ada waktu dia tutup aurat, ada waktu dia tak tutup aurat. Dia orang pun tanya lah, kenapa bila orang main jual ikan pagi-pagi, kamu hari ni tutup aurat, kemudian tak tutup aurat, kemudian tutup aurat pula. Dia kata itulah cara sederhana. Betul tak Islam suruh kita sederhana? Betul lah. Ada sederhana. Tak boleh ekstrim. Kalau kita buka aurat semedang, maksud dia kita ekstrim. Kalau kita tutup aurat semedang, maksud dia kita ekstrim. Kita nak jenis genetik. Jadi kita kena tengah-tengah, sederhana. Sederhana ni maksud dia sekali tutup aurat, sekali tak tutup aurat. Tu dia apa mana? Maksud sederhana bagi dia.